Manalah member aku ni kata nak pergi camping. Ini dah lewat sangat ni. 2 hours later. Selamat tak jumpa. Lama dah tak jumpa. Okey lah weh. Kau kata nak tu kan. Mana Adam? Belum lagi kot. Belum sampai. Dah jom lah kita gerak dulu. Jom lah. Jom. Gerak kat sini. Rasa tak nak balik pun tak apa. Itulah. Sebab tu lah aku nak rest kat sini. Aku nak camping kat sini. Kalau boleh aku nak bina bangunan kat sini. Atau rumah, apartment pun boleh. Apartment kau nak bina kat sini? 5 minutes later. Korang. Adam. Weh, lama tu. Sahabat selamanya. Korang share ke? Sehat. Okey, camping kali ini kita orang akan letak lada hitam dekat setiap taman. Okey? Okey. Ya, untuk apa? Untuk binatang tak boleh masuk lah. Lah, siapa kata binatang tak boleh masuk? Nanti contohnya anjing, babi tak boleh masuk. Alah, contohnya ini Ya. binatang ni boleh je. Eloknya masuk. Ini manusia. Korang nak pergi camping ikut sekali. Tapi kan korang kena bawa lada hitam supaya binatang tak berani masuk. Tapi kan aku pelik je kan. Apa lada hitam pun hantu. Takut. Betul ke tak Ya ke hantu tak boleh masuk? Ni hantu sedap je masuk. Betul.